Assalamualaikum. Hari ini kita buat aktiviti di luar bilik darjah. Ini aktiviti nama dia bacaan rakan sebaya, di mana murid akan dibahagikan dalam kumpulan, berempat, bertiga terpulang kepada kumpulan masing-masing. Setiap murid akan meletakkan nama rakannya di dalam graf atau kotak jadual dan mereka akan buat bacaan individu. Rakan-rakan lain akan mencatat bacaan kawan mereka dan akan menandakan setiap kesalahan yang dijumpai ketika bacaan. Aktiviti ini boleh memupuk sifat keyakinan diri dan didik hibur di luar bilik darjah. Inilah rupa jadual yang ada. Tak ada rupa jadual pun. Ni jadualnya. Tulis nama. Ni tak muat. Besarlah sikit jadual. Nama panjang kan? Okey, dah boleh baca sekarang. Masing-masing baca. Murid masih dalam proses menulis nama rakan dalam jadual. Dia dibuat di bawah pohon cemara. Ni pohon cemara yang ada kat sekolah ni. Teduh je. Okey. Yang lain dengar. Okey, baca. Yang lain dengar, tengok buku. Tengah sambil tengok buku untuk catat kesalahan. Okey, mula. Tengok buku untuk cari kesalahan. Ke majlis rumah terbuka sesuatu kaum amat baik. Amalan ini telah menjadi kebiasaan bagi rakyat Indonesia. Kalau tak ada salah, kosong lah, tulis kosong. Kalau bacaan dia tak ada salah, kosong. Bulat je kosong. Boleh bulat, boleh syam. Siapa yang paling kurang kesalahan, baguslah. Okey, next. Bacaan berikutnya. Cepat. Orang lain baca pula. Siapa baca? Okey, semua orang tengok buku teks masing-masing. Kalau salah satu, tulis satu. Okey. Kuat sikit bagi kawan dengar. Dari mula pun tak apa, dari mula. Amalan kunjung mengunjung ke majlis rumah terbuka sesuatu kaum amat baik. Amalan ini telah menjadi kebiasaan. Dari kau cakap rakyat kan? Salah satu. Satu salah. Okey. Lagi teruskan. Kuat sikit bagi orang dengar. Perpaduan kaum dapat diraihkan untuk amalan ini dapat masyarakat Malaysia yang bersatu. Itulah sudah salah amalan yang baik dan rakyat. Okey, cepatlah baca cepat. Ya. Pertanyaan seperti tahun baru salah satu
Okey, ada berapa salah dah? Satu kesalahan dah jumpai. Okey, teruskan. Tahun baru Cina. Del. Okey, permainan ini dia lebih kurang sama macam guru-guru agama mengajar anak-anak murid baca Quran. So ini kira guru cilik lah. Murid baca muqaddam, murid baca Quran, guru agama akan semak bacaan dia. Inilah permainan dia. Kita panggil bacaan rakan sebaya, di mana seorang baca, yang lain semak bacaan. Ada salah ke tak? Kalau ada salah, satu kesalahan, satu tanda. Dua kesalahan, dua tanda. Okey. So murid nampaknya enjoy dengan game ni sebab kebetulan buat di luar. So lebih ceria lah. Tak perlu tempat spesifik, asalkan teduh dan selamat lah. Siapa baca sekarang? Okey, baca. Dengan mesranya. Mereka duduk semeja dan makan bersama-sama. Okey. Sini Yusran baca. Mana Yusran? Awak Yusran. Okey. Yusran baca ada 3 kesalahan. Ni jangan tulis macam ni. Ni macam 1103 pula. Potong 1 2 3 kira potong. Potongkan dia supaya nampak 3. 1 potong. Dah kira 2 3. Bulatkan 3. Bulatkan 3 tu. So Yusran ada 3 kesalahan bacaan. Okay. Itu AMM ni apa ni? Ni siapa ni? Amar. Macam ni je nama Amar? AMMAR. Okey. Ni siapa baca? Siapa yang baca? Okey, sekarang ni ini Aidin baca. Aidin siapa Aidin? Awak baca. Awak tadi baca ada berapa kesalahan? Kalau tengok ni kawan-kawan awak catat berapa kesalahan semua ada? Saya tak baca lagi dengan dia ni. Tak, memanglah awak tak baca dengan dia. Awak baca seorang saja, semua orang dengar. So semua orang catat yang sama. So Aidin baca tadi dapat 5 kesalahan. Okey. Sekarang lepas tu sekarang siapa baca? Awak Adam. Nama apa? Adam. Zafran. Okey, Zafran baca pula. Yang lain semak. Semak bacaan Zafran. Okey, berapa jumlah kira berapa kesalahan dia? 4. 4. Buat bulat 4. Potong yang 4 tu macam matematik. Potong 1 2 3 4, potong betul 4, total 4. Kemudian bulatkan. Okey, next bacaan siapa? Erina. Erina baca pula. Semak dalam buku. Okey, inilah dia aktiviti yang dapat dibuat, antara aktiviti didik hibur yang boleh dibuat oleh guru-guru sekolah, iaitu yang dinamakan amalan bacaan rakan sebaya atau guru agama semak bacaan murid-murid mengaji Al-Quran. Kita jadikan dia aktiviti harian dalam bahasa Melayu. Selain daripada agama, kita boleh terapkan juga dalam semua jenis bacaan. English pun boleh guna, bahasa Melayu boleh guna, bahasa Arab pun boleh guna. Kita turunkan aktiviti tradisional yang selalu dibuat oleh mak-mak kita dulu, guru kita gitu. Kita jadikan dia aktiviti permainan. Okey. Sekian saja, jumpa lagi lain kali. Bye. Assalamualaikum.